Najib must go, ya. Yang ini kita rakyat Malaysia sendiri, ya, semua parti pembangkang setuju, ya, Najib kena pergi, ya. Tetapi ada yang mengatakan kalau Najib pergi, penggantinya, ya, akan naik dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak begitu, ya. Penggantinya kalau mengambil sikap macam Najib, tentu rakyat juga akan menentang. Mungkin ada deklarasi rakyat kedua, ya. Artinya kalau mereka mengambil alih dengan kesedaran bahawa mereka kena perbetulkan apa yang telah Najib buat, maka mereka kena bertindak. Contohnya tindakan undang-undang kepada mana-mana pihak yang terlibat, termasuk Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, ahli-ahli lembaga pengarah yang terlibat, individu-individu, ya, dan sebagainya, dan membetulkan semula, ya, tentang aset-aset yang ada pada 1MDB dari segi kos dan sebagainya, ya. Kalau yang menggantikannya mengambil mudah dan seronok dapat naik Perdana Menteri dan tidak membuat tindakan seperti yang kita kendaki, maka tentulah dia juga akan dimarahi oleh rakyat, ya. Apapun akhirnya, untuk 2 tahun akan datang selepas penggantian ini ada pilihan raya umum, ya. Dan itulah yang akan menjadi ukurannya sama ada rakyat menerima apa yang dibuat oleh Perdana Menteri baru, ya. Jadi kalau tak terima, maka rakyat akan buat bukan setakat menukar Perdana Menteri tapi menukar kerajaan. Kalau Najib tak turun, sahih, ya, kita akan menderita lagi 2 tahun, mungkin banyak lagi masalah, tetapi saya berkeyakinan pilihan raya umum itu showdown yang paling jelaslah bahawa rakyat akan menolak Barisan Nasional. Jadi jangan main-main, bukan isunya kalau buang Najib naik sama juga. Kalau sama juga, perjuangan itu akan diteruskan, ya. Seseorang yang menggantikan Najib mesti dia nak duduk lama. Bukan hanya transit kepada pilihan raya umum, dia juga nak ada dia punya mission, vision dia. Jadi dia tak boleh ulangnya apa yang Najib buat. Dia kena perbetulkan, buka, study balik laporan-laporan audit dan membawa Suruhanjaya Siasatan Diraja contohnya, ya. Lebih daripada hanya setakat PAC yang telah buat ni. Jadi kalau itu dibuat secara terbuka dan secara serius, saya rasa rakyat boleh menerima, ya.